Okey, jom kita mulakan. Selamat datang ke sesi kupasan sejarah kita kali ni. Hari ni, kita nak sembang pasal satu fasa transformasi yang paling drastik kat negara kita. Kita nak tengok macam mana pentadbiran barat ni bukan sekadar ubah cara pemerintahan, tapi dorang sebenarnya tulis semula keseluruhan landscape ekonomi dan sosial masyarakat kita. Kalau anda pernah tertanya-tanya, dari mana asalnya asas ekonomi dan kepelbagaian masyarakat moden kita hari ni? Jawapannya bermula dekat sini. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak anda fikirkan sejenak. Macam mana corak ekonomi dan sosial kita boleh berubah dengan begitu drastik pada abad ke-19? Perubahan ni bukannya berlaku secara kebetulan tau. Ia ibarat satu kesan domino yang memang dirancang rapi. Dalam kupasan ni, anda akan nampak macam mana kegairahan dorang nak kaut keuntungan maksimum dan eksploitasi sumber bumi kita telah mencetuskan perubahan kekal yang kita masih boleh rasa sampai ke hari ni. Untuk memudahkan perbincangan, kita pecahkan kupasan ni kepada 5 bahagian utama. Kita akan tengok kemunculan ekonomi moden, revolusi pengangkutan, pembentukan masyarakat berbilang kaum, sistem pendidikan vernakula dan akhir sekali, perkhidmatan kesihatan moden. Alright, jom kita teruskan. Kita mulakan dengan titik tolak semuanya, iaitu era baharu ekonomi moden. Sebelum kedatangan Barat, ekonomi kita ni lebih kepada sara diri. Cukup makan je. Tapi, British datang dan ubah landscape ni 100% untuk buat duit. Dorang bawa masuk 5 elemen ni. Pertama, pelaburan modal yang gila-gila besar dari Eropah. Kedua, teknologi moden macam kapal korek untuk melombong. Bila dah main teknologi dan operasi besar ni, diorang perlukan tenaga kerja yang sangat ramai. Jadi, diorang bawa masuk buruh asing. Keempat, semuanya dibuat dalam skala besar untuk pasaran ekspor antarabangsa. Dan kelima, semestinya diorang perlukan tanah yang sangat-sangat luas. Bercakap pasal tanah yang luas tadi, anda boleh tengok contoh di sini. Ini menggambarkan macam mana rupa bumi kita dirombak habis-habisan. Menjelang abad ke-20, getah dah jadi hasil ekspor utama negara. Bayangkan ratusan ribu ekar hutan diteroka, dibersihkan dan diganti dengan pokok getah yang ditanam baris demi baris sejauh mata memandang. Pemodal Eropah pegang tanah-tanah ni. Pelaburan gergasi inilah yang switch ekonomi kita daripada tradisional terus jadi ekonomi komersial yang dipacu oleh pasaran dunia. Okey, bila hasil ekspor dah banyak, timbul pula isu logistik. Ini membawa kita ke bahagian kedua, revolusi pengangkutan. Cuba bayangkan, diorang dah ada lambakan bijih timah dan getah, tapi macam mana nak angkut semua ni dari pedalaman ke pelabuhan? Kereta api. Ya, landasan kereta api masa tu dibina bukan untuk kita jalan-jalan makan angin, tapi secara spesifiknya untuk angkut barang dagangan. Kalau tengok garis masa ni, dari 1885 sampai 1896, landasan awal cuma sambungkan Lombong terus ke pelabuhan je, macam dari Taiping ke Port Well. Lepas tu, fasa seterusnya barulah diorang mula sambung bahagian utara dan selatan. Dan menjelang tahun 1931, barulah wujud satu rangkaian landasan kereta api yang menyambungkan seluruh semenanjung. Dan fenomena ni tak terhad dekat Semenanjung je tau. Di Sabah pun sama. Gambar-gambar bersejarah ni tunjukkan stesen Bukau yang dibina pada tahun 1896, antara stesen terawal kat sana, dan stesen Jesselton pada tahun 1904. Di Sabah, landasan kereta api ni difokuskan di sepanjang pantai barat. Tujuannya sama juga, untuk menyokong pembukaan ladang-ladang getah yang luas. Tapi kereta api sahaja tak cukup. Jaringan jalan raya pun berkembang dengan logik yang sama. Mula-mula, diorang sekadar buat denai atau jalan tanah merah untuk sambungkan kawasan Lombong ke stesen kereta api. Tapi masuk je tahun 1902, jalan-jalan ni terpaksa dilebarkan sebab kereta bermotor dah mula banyak digunakan. Fast forward ke tahun 1939, boom! Jaringan jalan raya dah jadi sangat komprehensif, mula menghubungkan bandar, kawasan berpotensi ekonomi dan pelabuhan secara menyeluruh. Sekarang, kita beralih ke impak manusia pula. Bahagian ketiga, pembentukan masyarakat berbilang kaum. Bila ekonomi makin rancak, mesin dan kilang semestinya perlukan manusia untuk beroperasi kan? Ini betul-betul ubah demografi negara kita. Cuba tengok perbandingan ni. Di satu sisi, kita ada lambakan buruh asing. Orang Cina tertumpu dekat kawasan bandar dan Lombong. Manakala orang India pula dibawa masuk dan ditempatkan khas di kawasan ladang getah. Di sisi lain, penduduk tempatan iaitu orang Melayu dibiarkan terus di kawasan luar bandar meneruskan aktiviti pertanian kampung. So, wujudlah satu pemisahan yang ketara dari segi kawasan tempat tinggal dan pekerjaan. Pemisahan fungsi inilah sebenarnya punca utama kepada kerenggangan hubungan kaum pada waktu tu. Walaupun wujud perpecahan sosial, perkumpulan manusia yang ramai ini melahirkan sesuatu yang luar biasa. Kemunculan bandar-bandar baharu.
Bila rangkaian pengangkutan hubungkan Lombong ke pelabuhan, kawasan-kawasan persinggahan ni automatik berkembang. Tempat-tempat macam Kuala Lumpur, Taiping, Seremban dan Ipoh pada asalnya mungkin cuma penempatan pekerja biasa, tapi terus pesat membangun jadi pusat pentadbiran dan kewangan. Bandar-bandar inilah yang terus kekal sebagai nadi negara kita hari ini. Bila dah wujud masyarakat yang tinggal berasingan, macam mana pula dengan sekolah? Ini membawa kita ke bahagian keempat, sistem pendidikan vernakular. Oleh sebab pentadbir masa tu memang tak ada niat pun nak satu padukan masyarakat, sistem pendidikan berkembang mengikut etnik masing-masing. Jadualnya rumuskan perpecahan tu dengan sangat jelas. Sekolah Melayu di luar bandar cuma diajar asas membaca, menulis dan mengira. Cukup syarat je orang kata. Sekolah Cina kat kawasan bandar dan Lombong pula, kurikulum dan guru diorang dibawa terus dari China. Manakala sekolah Inggeris dan Mubalik kat bandar tawarkan pendidikan sekular dan ini jadi tumpuan golongan elit serta peniaga. Ketidakseimbangan sistem ni memang sangat-sangat menyukarkan proses perpaduan kaum. Tapi, bila sekolah makin banyak, pihak British terpaksa juga campur tangan untuk melatih cikgu-cikgu. Antara langkah terawal ialah pembinaan Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC di Tanjung Malim pada tahun 1922. Ini merupakan inisiatif penting untuk mewujudkan sistem latihan guru yang lebih rasmi khas untuk menampung keperluan tenaga pengajar kat sekolah-sekolah vernakular Melayu yang makin bertambah masa tu. Akhir sekali, domino yang terakhir dalam senarai kita. Bahagian kelima, kemudahan perkhidmatan kesihatan moden. Kesan sampingan daripada kemasukan buruh beramai-ramai dan pembukaan hutan yang rakus ni, wabak penyakit. Bayangkan perkampungan yang padat dan sesap, bekalan air bersih pula susah nak dapat, memang jadi lubuk penyakit lah. Akibatnya, pada tahun 1878, British terpaksa bina hospital kerajaan yang pertama kat Taiping semata-mata nak rawat buruh-buruh Lombong yang sakit. Bila penyakit tropika macam malaria mula mengganas, langkah pencegahan saintifik mula diambil. Sebab itulah pada tahun 1900, Institut Penyelidikan Perubatan atau IMR ditubuhkan di Kuala Lumpur. Secara tak sedar, krisis penempatan inilah yang memaksa masyarakat kita beralih daripada perubatan tradisional ke perubatan moden. Namun, satu fakta yang sangat menarik, usaha kesihatan ni bukan digalas oleh kerajaan semata-mata. Tengok bangunan ni. Ini adalah Hospital Tung Shin yang dibina seawal tahun 1881 di Kuala Lumpur. Ia dibina sepenuhnya atas inisiatif persendirian oleh Kapitan Cina pada masa itu, Yap Kwan Seng. Ini membuktikan yang pemimpin masyarakat dan ahli perniagaan tempatan pun terpaksa keluarkan dana poket sendiri untuk tolong uruskan krisis kesihatan yang mendadak ni. Kesimpulannya, kesan pentadbiran barat ni bukannya sekadar rekod sejarah lama dalam buku teks. Bermula dengan ekonomi berorientasikan ekspor, lepas tu pembinaan jalan kereta api, wujudnya demografi berbilang kaum, sistem sekolah yang terasing, sampailah ke hospital-hospital moden yang terawal. Semuanya berkait rapat ibarat kesan domino. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda. Bila anda melihat keluar jendela hari ini, tengok bandar moden kita, susunan masyarakat dan sistem sekolah anak-anak kita. Sejauh mana anda sedar yang pelan cetak sosioekonomi dari abad ke-19 inilah yang sebenarnya masih mengakar kuat dan mencorak identiti Malaysia moden kita? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab luangkan masa dalam sesi kupasan ini dan teruskan sifat ingin tahu anda.